simbol guna A, B, C sampai Z saja. Tak perlu ada simbol. Nak menaip di WhatsApp boleh, nak menaip di komputer pun boleh. Kalau bunyinya tak banyak beza. Kalau E, H bunyikan air. So the, air dengan the jadi that. Settle. Kalau ini bunyinya apa? Preface. 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 Kemudian sebut nombor 3 apa dia? Kalau nampak huruf E bunyi a. Arrive. Laju-laju. Arrive. Okey, kalau yang EH bunyi apa? Bunyi air. So jadi the, air dengan the jadi that. Kemudian nombor 4 ada debut. Senang tak kalau nak baca debut macam ni? Senang tak kalau anda belajar, saya ajak tuan-tuan, ini debut pun anda pun macam mana nak ingat debut? Kita pun tulis debut. Kemudian chic. SY syarikat, SY syarat. Jadi chic. Senang tak macam ni? Kemudian number 6, annihilate. Annihilate. Okay, so panduan ni saya nak kongsikan dengan anda sebab lepas ni kembali balik kepada sesi pertama dulu. Nak pandai bahasa Inggeris kena buat apa? How to be good at English? Wrestle lah. Lagi sekali, how to be good at English? Wrestle. Again, one more time. How to be good at English? Wrestle. What is wrestle? Wrestle is write, read, speak, talk, and listen. Kalau sekarang ni, you are learning, anda sedang belajar perkataan baru, betul? So, tell me, what are the words that you have learned? Number 1 is? Number 2? Preface. Number 3, number 4, number 5, number 6. Bila kita belajar sesuatu bahasa, sekarang ni tengah jumpa perkataan baru, anda tengah buat apa? Daripada wrestle tu, anda tengah buat apa sekarang? Adakah anda betul-betul tengah menulis sesuatu? Kalau ada yang tulis, bagus. Kalau tidak, mostly anda tengah listening dengan speaking. Betul? Dan juga tengah reading, betul? Kalau katakan anda tulis DEBT that, anda tulis that, mungkin dalam kurungan anda letak maksudnya apa? Hutang. Nak menambah lagi kebarangkalian kemungkinan untuk perkataan itu kekal, anda kena juga tulis bunyi dia. Dalam yang biru-biru ni, tulis bunyi dia sekali. So lagi banyak kita wrestle, dan lagi banyak setiap wrestle tu kita pecahkan dengan pelbagai aktiviti, lagi tinggi kemungkinan perkataan itu akan kekal. Is that clear? Yeah. So